Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 22 April. Dan hari ini kita akan melihat carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam, euro susut berbanding dolar Amerika Syarikat dan mencecah paras terendah baharu dalam tempoh seminggu. Namun, ini tidak menunjukkan permulaan aliran penurunan yang berpanjangan. Pada awal dagangan euro ditekan oleh data lemah mengenai sentimen ekonomi dan keadaan semasa dari Jerman serta zon euro. Petunjuk awal bagi bulan April ini menurun yang sememangnya tidak mengejutkan memandangkan krisis tenaga yang masih berterusan di Eropah. Tumpuan pasaran kemudian beralih kepada angka jualan runcit Amerika Syarikat yang menunjukkan peningkatan utama sebanyak 1.7% pada bulan Mac, melebihi unjuran pertumbuhan 1.4%, sekaligus menyokong dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, perhatian utama tertumpu kepada kenyataan wakil Amerika Syarikat dan Iran berhubung gencatan senjata yang dilanjutkan hari ini oleh Presiden Donald Trump. Beliau menyifatkan lanjutan itu sebagai kesabaran strategik yang bertujuan memberi masa kepada kerajaan Iran yang berpecah belah untuk merangka satu cadangan bersatu bagi menamatkan konflik. Sebagai tindak balas, Iran menegaskan bahawa lanjutan itu tidak bermakna apa-apa dan memberi isyarat bahawa tindak balas ketenteraan diperlukan dengan menyatakan bahawa pihak yang kalah tidak boleh menetapkan syarat. Selain itu, kerajaan Iran menyifatkan sekatan berterusan Amerika Syarikat terhadap Selat Hormuz sebagai satu tindakan pencerobohan dan menegaskan bahawa gencatan senjata tidak boleh berlaku selagi sekatan itu tidak ditarik balik. Walaupun Iran memberikan reaksi sedemikian, pasaran bertindak balas secara positif terhadap cadangan Trump untuk melanjutkan gencatan senjata dengan euro, pound Britain serta pasaran saham dan kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Selain itu, Kevin Walsh, calon pilihan Trump untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua Rizab Persekutuan, berucap di hadapan Senator semalam. Beliau menegaskan bahawa beliau tidak akan sekadar sehaluan dengan pandangan Trump, sebaliknya menyokong penggunaan kadar faedah sebagai alat utama. Walsh juga menyatakan bahawa kunci kira-kira Fed perlu dikurangkan sambil menambah bahawa ekonomi Amerika Syarikat mempunyai potensi untuk berkembang lebih tinggi. Walaupun kenyataannya agak neutral, beliau menjelaskan bahawa beliau akan menentang sebarang cubaan pentadbiran Amerika Syarikat untuk campur tangan dalam dasar moneteri demi mempertahankan kebebasan Fed. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini yang merangkumi data harga pengguna United Kingdom bagi bulan Mac. Kadar inflasi di United Kingdom diunjurkan pada 0.6% bulan ke bulan dan 3.3% tahun ke tahun. Harga pengguna teras pula dijangka menunjukkan kenaikan tahunan sebanyak 3.2%, dan jika angka sebenar melebihi anggaran ini, pound Britain boleh meneruskan kenaikannya. Selain itu, kalender turut menampilkan kenyataan daripada pegawai ECB termasuk Frank Alderson dan Philip Lane. Pedagang juga perlu memberi perhatian kepada data keyakinan pengguna zon euro bagi bulan April. Indeks ini dijangka terus menurun daripada negatif 16.3 kepada negatif 18. Selain itu, Presiden Bundesbank Joachim Nagel dan Presiden ECB Christine Lagarde dijadualkan berucap hari ini. Dari pihak Amerika Syarikat pula, tiada laporan utama akan diterbitkan. Jadi, pedagang berkemungkinan akan terus memberi tumpuan kepada perkembangan di Timur Tengah. Walaupun pasaran cenderung bereaksi terhadap isyarat yang bercampur-campur, jelas bahawa pedagang sedang meletakkan harga berdasarkan jangkaan hasil yang lebih aman sekaligus menyokong permintaan terhadap aset berisiko. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1762 akan mencetuskan isyarat penjualan yang berpotensi menolak euro turun ke 1.1721. Penembusan di bawah paras ini akan membuka laluan ke 1.1682 dengan kemungkinan menuju ke 1.1651. Pada paras ini, saya mencadangkan agar pembelian dipertimbangkan semasa lantunan dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian di 1.1721 dan 1.1682 boleh dipertimbangkan selepas false breakout. Sebaliknya, jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.1762,
Euro boleh pulih ke 1.1791 dengan potensi kenaikan berlanjutan ke 1.1822. Walau bagaimanapun, senario ini berkemungkinan bergantung kepada laporan yang menunjukkan bahawa Amerika Syarikat dan Iran bersedia untuk kembali ke meja rundingan. Penjualan semasa lantunan adalah sesuai pada 1.1848 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Kemasukan penjualan di 1.1822 dan 1.1791 boleh dipertimbangkan selepas false breakout. Beralih kepada pound Britain, persediaan dagangannya adalah sama. Pasangan pound dolar ketika ini berada di bahagian bawah julat dalam saluran mendata yang luas. Penembusan di bawah 1.3529 akan membolehkan penjual menolak harga turun ke 1.3503 dan berpotensi menekannya lebih rendah ke 1.3476. Jika ia turun di bawah paras tersebut, sterling boleh menghadapi tekanan yang lebih besar dengan sasaran berkemungkinan menuju ke 1.3446 dan bahkan 1.3416. Pada paras-paras ini adalah wajar untuk mempertimbangkan pembelian di rebound dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Kemasukan pembelian di 1.3503 dan 1.3476 boleh menjadi relevan selepas false breakout. Jika angka inflasi United Kingdom jauh melebihi jangkaan penganalisis, mata wang Britain itu mungkin menembusi 1.3529, naik ke 1.3563 dan berpotensi meneruskan momentum kenaikannya ke 1.3596. Pada paras ini, saya mencadangkan agar penjualan dipertimbangkan di rebound dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Kemasukan penjualan di 1.3563 dan 1.3529 hanya sesuai dibuat selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.